Alah, aku pick off. Okay, geng. Ho, 2 bulan tak mengai. Geram punya pasal. Malam ni turun juga. Pukul 1 pun. Pukul 1 lah. So malam ni malam ni memang umpan lain tak ada lah. Umpan udang mati je lah. Udang hidup nak cari mana pukul 1 pagi kan. So nampak tak? Okey lah. Kata nak bawa sikit tu. Batang-batang. Aduh, macam ni lah kan hidup kan. Okey, pukul 1 pagi. Ni bukan nak masak sok. Yang ni nak buat umpan. Kami buat aku bawa ni lah, umpan udang kopek lah. Tapi aku tak kopek lah, aku malah kopek lah. Aku guna pisau, aku kerat tu macam ni lah. Okey. Kepala abang. So macam biasa, sebab masa dah terlebih dah ni, aku pasang 5 mata tu je. 4, 5. Okey, kita try. Kita tengok ikan apa yang nak mengusok, dia nak makan. Okey, aku pun tak tahulah. P1 tengok malam ni kita boleh tahan sampai ke apa. Maybe kita sok. Kita tidur lambat sikit lah kan. Okey, so aku pakai umpan udang kopek. Lagi aku tengoklah macam mana. Pukul 1 ni dia semangat nak cari umpan hidup pun dia malas. Kita try dah dulu. Aku pergi kuasa ada ni ikan nak makan ni. Pukul 1 ni. Kau tunggu sat. Macam biasalah aku 5 mata tu sekali aku bagi. Tak cakap banyak lah. Ni nak balik belah mana pun tak tahu. Lama tak mengai geng. Dia punya gayat dia tu lain sikit. Oh tu. Aduh, ni taman mana tukun? Tukun keliling ni aku tak tahu lah. Ha? Tapi dia buat lempang. Bawa keliling je lah. Lepas lempak mana pun tak apa no. Okay geng, kita pun tak tahu belah mana. Adalah tak nampak bawa besi. Oh, tu lah besi bawa tau. Kita baling je lah. Makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rod ni pun selepas 2 bulan lebih baru pakai. Oh, ayak masih lagi gerak ke. Okay, lama tak dengar bunyi loceng ni. Kita tak loceng sikit. Enggak eh. Lama tak bunyi loceng. Tebul loceng. Loceng pun lama tak bunyi. Kau tengok. Ada seorang tu, viewer dia selalu marah aku pakai loceng. Dia kata tolong buka loceng. Sorry lah nak buka loceng kan. Kita bubuh lah bunyi loceng lah. Baru sedap sikit bunyi loceng. Ada mengai tak boleh loceng. Aduh. Okey, siap satu rod. Kita tengok macam mana. Okey geng. Ni rod yang kedua. Kita pakai umpan ikan menung lah. Tak mahu aku bawa nasi. Yang pun tak murah. Yang dah cukup. Rod yang kedua kita pakai umpan ikan menung. Ini bawa pun tak banyak lah ini. Bunyi loceng. Ikan makan ni. Baru nak balik rod. Kita tengok ikan apa dah. Hai, dia makan terkejut. Tak. Dah. Oh, dah. Ada geng, dah. Penyok pun tak bawa.
Ni yang duk kacau umpan ni. Oh ya, aku tak ada main intro. Dia set up bola aku main lalu ni lah. Tengok gasak dah. Alhamdulillah. Ramai elok. Geng, ikan yang pertama selepas 3 bulan. Ikan Dubai. Dia. Ni dia sidai aku. Ikan kelemah. Selepas 3 bulan tak mengai. 3 bulan 2 bulan tu. Janji strike lah. Alhamdulillah. Pukul 1 lebih baru makan. Nak ambil ya, Bok? Ha? Bok. Bok nak ambil kan? Bagi kucing dia makan. Okey. Kucing pun aku Ibu tak nak. Okey geng. Nampak. Dah dapat tadi gelama. Gelama selepas 2 bulan. Tak mengai. Janji dapat ikan Yup. Tak laju. Ya, slow. Okey ya. Kau tengok. Saya target jenahak pula. Tak target banyak lah jenahak lah. Tengok. Tanda. Jenahak tanda pun tak apa. Dia punya seronok dia tu. Apa tak tahu. Oh. Jom baling belah sini tak. Okey. Kita try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kat situ je. Yang penting kucing. Kucing ni penyelamat. Okay geng. Tadi sampai pukul 1. Sekarang 1.45. Aku makan dulu lah ni mi goreng. Ni kira apa? Pra sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay kan, ikut makan kan. Bagi sambung kan. Nampaknya ada loceng berbunyi kan kat situ. Ada loceng berbunyi. Alah, tak kena. Hai, bawa makan dah. Dia ada ni. Makan lagi. Kami 2 orang ni. Kita dah dia 2 orang. Standby bro, makan siang tak senang. Geram tengok main pegang rod tu weh. Betul apa? Betul bulan. Kena. Nak penyok. Ada ikan. Allah lucu. Aduh. Sayang geng. Lucu. Aduh. Kena dah tadi. Lucu tak. Aduh, tak apa. Ada 2 hari umpan. Dalin tu. Geng, kau tengok ni. Suasana malam dekat Celek Bitara Senja. Oi, cerah elok geng. Cerah elok. So kami bagi YouTuber ni cantik lah. Sebab kita boleh rekod. Kita boleh rekod dengan elok. Nampak tu liling. So cerah macam ni okey lah sikit. Untuk tatapan nampak lah. Kalau tak nampak sikit tu biasalah mengai malam kan. Tapi cerah elok macam ni. Perhati lah mengai malam ni. InsyaAllah nanti kita repeat air. Dah kasak air ikan apa ni. Tunggu sat. Tak. Ha? Ambil lah. Dah tunjuk lalai. Aku ingat sabar kan. Kamu tengok ni ikan apa? Kita ada buat live kan. Ikan makan. Try. Lama dia ni buat kecoh lah. Sini nyorot lah bukan aku. Lama jadi ya. Ini kecil. Bukan beli lah. Bang pokok menjadi kan.
Oh, mak tengok. Oh, tengah duk fight dengan orang pokok. Ha? Oh, dah. Tambah. Yelah, abah juga. Uang pokok menjadi. Strike. Ya. Ni duk santai-santai geng. Pisang. Anji weh, tapi kelamau ni okey lah, kelamau ni. Kelamau saya dapat tadi. Boleh lah. Oh. Weh, kelamau ni mulut tak ni. Pisang ni. Ya. Okey lah. Dah, aku dapat dia dah. Kita lubang pokok. Okay geng, hello, lebih kurang pukul 7-10 minit tu. So tadi lepas subuh rehat sat. So tadi aku try main polo. Sekejap. Naik dah mencaru geng. Okay. So rasa macam ada lagi ni caru ni. Jom kita try cari lah. Aku try main polo kosong. Rupanya dia ada cencaru masuk pagi-pagi. Dia ada kan, dia ada. So kita try. Aku main jut-jut ni tadi. Aku main jut-jut. Sebab aku nak cari bilih ke kalau ada. Rupanya dia ada. Bawa anak ikan banyak ni. Nak ikan banyak. So aku nak ikan banyak kot dia ada. Kita try. Oh, dia naik dah. Caru. Cantik lah. Dah akhirnya. Cuma kata kau no. Atas dia kukar kau 10 kali you. Dah. Dia makan yang atas tak ada ni pun tadi. Tak ada umpan pun. Naik dah, caru yang pagi ni. Caru lubang pokok. Dia makan yang puluh kosong. Kat bawah dia tak umpan, tak makan. Dia melayang-layang. Dia cari nak ikan dulu. Okay kan. Caru pagi ni. Alhamdulillah. So, hampa boleh main lah santai-santai kat sini. Ada rezeki insya-Allah. Kalau tak ada apa. Enak. Okey. Cencaru. Oh. Ambil. Buat lauk. Tu atas. Dia makan yang atas lah. Okey lah. Kita try lagi. Bawa simpui kau? Bukan? Dah nampak macam simpui tak? Okey. Tak lagi. Lubang pokok kat geng. Mau. Okey, kita update. Oh, gua lucing. Dah caru lah. Caru lagi. Dia duduk ada, dia main. Dia main. Oh, dia kena main gantung lagi. Ni berumpan. Gantung ni dia duduk. Caru yang ketiga. Caru yang ketiga. Kita tak lagi. Dia dah. Dia baru duduk main nak makan. Kita buh. Okay. Dia nak makan, kita bagi dia makan. Gantung tepi-tepi ni lah. Apa kena main gantung geng. Okay, jom pergi Pak Dik. Geng,
Aku duk karau nak tukar umpan. Sekali hampa tengok ada gelama lah, geng. Ada gelama lah. Aduh. Gelama ni kecil sangat. Okay, lepas balik lagi. Okay. Oh, pergi bawa angkat. Dia kena lagi. Aduh. Kena lagi. Oh, ni saya. Selok. Dia. Tolong angkat. Menjadi. Kira apa? Ada dia masuk dah. Masuk dah clear. Clear. Duk main tu. Iya. Kamu buat betul jenis ni. Baru masuk lagi. Alhamdulillah. Caru yang keempat. Oh. Baru masuk lagi. Okey, dia caru yang keempat. Mantap. Terumpan. Besar. Tak sikit. Oh, kelar. Dah hidup. Hah? Udah hidup? Masuk tak makan pun? Tak kan gantung dari tadi. Oh. Saya ni padu. Saya ni. Oh, besar. Oh, dia mantap. Kelar. Oh, strike, geng. Dia masuk wah. Dia masuk wah. Dia masuk wah. Lagi. Kasak. Kasak. Dia hilang ke. Jauh. Ui, guys. 2 ekor. Angkat, bawa. Kau sangkut tali baru. Kembulan lah tu. Caru ke? Oh, saya hilok. Ui, ada orang lain. Ambil kali. Hah? Ada orang lain kan? Dah, geng, caru dah. Ui, saya hilok ni. Saya belah belakang. Kena belah besar ni. Agai dia kata, alhamdulillah lama tak naik caru kat Kelong. Kita mai jumpa kat Sangkak kau. Okey, kat Sangkak pula. Kat chalet. So hampa tengok, ni dia. Chalet yang kami duduk. Chalet Bintara Senja. Apa ada ikan caru, geng. Ada ikan caru. Alhamdulillah. Tak dapat ikan lain caru pun boleh dah. Anjing gasak. Alhamdulillah, rezeki, geng. Jom. Ada. Gasak. Cantik ah. Ada. Mai kau ni tali. Tengok ikan apa. Apa ni? Gelama besar. Oh, alhamdulillah. Yang penting joget. Oi, gelama besar. Alhamdulillah. Naik juga ikan lain. Oh, gelama ni saya, geng. Bakok. Gelama ni saya. Tu duk makan ke? Tu. Kau tengok gelama ni saya. Tak kena lagi. Alhamdulillah. Lama bakok. Bijak. Okey ah, padu. Alhamdulillah. Itu dia, kan. Lama tak main chalet kat Kelong ni, tinggal lama dah. Alhamdulillah, rezeki Allah Taala nak bagi. Kali ni. Semalam dapatlah 2-3 ekor. Hari ni kita dah boleh dah rezeki. Allah. Aduh, tarik gasak oh. Tak kena. Tu apa betul. Oh, sayang. Sayang tak kena.
Wadidau lah. Tarik kasak tadi tu kata tu kalau tak ada rezeki tu kan. Tak apa cuba. Aku nak duduk sini. Aku nak duduk sini tengok sini main. Okay geng. So sampai bawah apa? Apa bawah betul kau sikit. Okay, tengok kali ni kita mengayuh di ruang pokok. Okay, so kau apa kali? Sikit dah. Dah. Tinggal dah. Okay, kita tak. Kita tak macam tu. Tu. Nampak kata. Nampak. Oh. Sujud. Nampak. Oh. Sujud. Lubang pokok menjadi geng. Sujud, come on. Sujud lah on kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau aku pegang dia tak mau kan. Pada hari tadi dia suruh review lah jadi. Kita sujud lah. tak kena Ada. Yes. Sujud. Yes. Memang berpuak lah lubang ini. Sangkut tadi. Okey, pas. Boleh. Oh, gitang pula. Main kat sini kena gitang ke? Baru dia tunjuk gitang lah ada. Alhamdulillah. Okey, aku nak buat limit ni. Ni dah ni 40 minit dah. Alhamdulillah geng. Janji strike. Yang pentingnya teknik dekat sini hampa lepas bawah. Hampa kawal sikit lah. Tak mengai aku. Okay. So aku dapat strike gitang juga. Live. Cari yang kena cari moment. Nak. Kita tak mau, bosan. Okay. Bok tak mau kita ni geng. Dia kata bosan, dia ambil kita tadi lah. Okay, dah lepas balik. Okay. Udang kopek eh? Kopek lah, tengah bocor, selang. Ha? Selang satu mata kosong, selang tu lah. Jimat apa habis? Bau banyak ah? Macam aku malah nak ni. Bau banyak ah? Bau banyak? Tebal eh? Ya, bang lah. Buat dia tekilan. Okay. Kopek tak? Okay geng, sebab Bok kata kena kopek, kita kopek. Dia ada. Sebab ini hantar. Ini dia mau pula lubang pokok. Dia kalau dia mau tak mau ni macam kita pergi tanya awal tu. Dia kalau lubang malam tak mau, siang pun tak mau. Lubang pokok ada. Syok lah sikit ni. Buat peling macam tak pasien lah. Salim boleh simpan lah. Okay. Kita tak lagi. Bok kata kena lepas sampai bawah. Okay. Dah rasa sampai bawah. Tu pakai kau sekali, 2 kali. Okay dah. Batak dulu. Kita tunggu ikan makan. Kalau dia ada insyaAllah. Okay. Bok kata bilang sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ya kan. Tak dah sampai 10 pun. Allah lucu. Ada. Lemak dekat. Dekat bok tolak tu tali dia. Okey keluar. Hitang lagi. Mau hitang dengan kita bunuh dengan dia lah. Oi, kita ni kau lepas dia masuk balik kot ni. Tapi satu lah terbukti. Nampak? Aku bilang tak sampai 10 saat. 8 dah. Sampai 8 dah terus makan. Aduh. Jadi main hitang. Takkan lepas tadi makan balik kot. Gila lupa. Ni bosok aku duk jaga semacam ni. Dia tak yang. Tak sampai 10 pun geng. 8 saat je makan. Gila. Alah, aku pikir.
Jangan masuk bodoh. Bodoh. Masuk bodoh pula. Okey. Ya. Jauh. Yes. Wah, aku on kamera macam aku kena buka balik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua sahabat-sahabat aku sekalian. Okey geng, so seperti yang dijanjikan pukul 10 aku pukul 10 pula, pukul 12 aku nak balik hari ni. Dan sekarang dah lebih kurang 11.59. So boat pun dah main nak ambil, nampak tu. Boat pun dah main nak ambil geng, boat pun dah main nak ambil. Okey, so hari ni aku ucapkan terima kasih kepada sahabat aku KRFC kerana sudi mengikut untuk komplot last minute. Pakcik kali ni dia tak camp pun. Okey, so kami sampai semalam pukul 1 pagi, 1.10 pagi kan. Sebab apa ni, komplot last minute punya planning kan. So sebab dalam bulan puasa aku memang jarang main mengai, tapi tiba-tiba semalam lebih kurang petang tu dia fikir hari ni tak ada apa, so nak cuba try mengai. Dan hari ni pun ayak sebenarnya agak elok lah kan. Dan alhamdulillah rupanya firasat aku untuk turun mengai hari ni jadi lah. Sebab apa, walaupun selepas 2 bulan tak mengai, tapi alhamdulillah aku masih lagi diberi kesempatan untuk dapat strike. Aku tak kisah apa pun, janji aku dapat strike. Ikan apa tu aku lain cerita lah. Yang penting aku dapat santai-santai geng. Yang penting satu dah, bulan ni bulan Ramadan, kita puasa. So walaupun aku main mengai atas chalet ni dan aku puasa lah, tu kan abang, kita kena puasa kan. Semalam pun sok kan. So tadi bangun sembahyang subuh lah apa. Okey, dan alhamdulillah hari ni ada juga rezeki kami di atas chalet Bintara Senja. So lokasinya di Teluk Bayu, Sungai Petani, Kedah. So kalau hangpa nak mai, aku akan letak nombor telefon dekat bawah ni. So hangpa mai lah, support. Ini antara chalet yang bagi aku best lah dekat Teluk Bayu ni. Tak ada chalet yang ada kawasan yang besar, area-area macam ni. Okay gang, stay tune. So apapun hangpa jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. InsyaAllah kita jumpa minggu depan gang. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye. Shit is on, welcome to